untuk belajar kan? Kita belajar apa? Apa yang kita belajar? Macam-macam. Ha? Macam-macam. Macam-macam. Belajar untuk dapat ilmu kan? Ilmu tu apa? Berdasarkan apa? Apa itu ilmu? Ilmu itu adalah fakta kan? Fakta yang betul. Fakta. Jadi awak berfikir untuk dapat ilmu berasaskan fakta. Apa tu fakta? Fakta ialah kebenaran. Kan? Benar tak fakta tu? Ke palsu? Benar. Kebenaran. Kebenaran mesti apa? Mesti ada bukti. Ya tak? Mesti awak faham. Biar awak faham, itu buktinya lah. Jadi itu jadi fakta, itu kebenaran, itu jadi ilmu. Jadi ilmu itulah kebenaran. Jadi kehidupan ini tidak lain untuk mencari kebenaran. Kenapa kita mencari kebenaran? Supaya kita boleh bertindak adil. Kan? Kalau ada kebenaran, kita bertindak dengan adil kan? Kalau ini dia buat salah, tapi tak ada bukti. Dia tak boleh buktikan dia buat salah. Jadi dia tak boleh kata dia bersalah sebab tak ada bukti. Orang kata dia salah, tapi tak ada bukti. Itu bukan kebenaran. Faham? Jadi itu, seperti di lirik ini, kita bila tahu kebenaran, kita tahu fakta yang betul, kita boleh bertindak dengan adil. Pada lirik lagu ini, kita lihat di sini, ini adalah rentetan ataupun ekosistem kehidupan. Dalam semua perkara ini ialah berlaku satu kesalahan atau kesilapan akan berlagotan, sehingga satu sistem terganggu. Jadi sebagai manusia, ini untuk pikiran kritis, awak kritis lain, awak dapat fakta, awak boleh buat keputusan yang betul supaya boleh bertindak adil. Jadi dalam rangkaian lirik ini, kita lihat mana yang kita boleh mainkan peranan sebagai manusia untuk putuskan rantaian masalah yang ada. Saya beri 1 minit untuk fikir. Siapa boleh beri jawapan? Dia betul support. Di mana kamu sebagai seorang manusia boleh main peranan untuk putuskan rantaian masalah ini supaya tak ada masalah seterusnya. Ya. Dia kata tangkap ular. Tangkap ular. Ada. Okey, 1, 2. Nak buat apa lagi? Buat apa lagi? 2. Hujan. Tahan hujan. Ada bomo tahan hujan. 3. Dah dekat dah tu. 3. Last 3. Masak nasi. Masak nasi dalam periuk nasi. Supaya jangan mentah. Jangan bermentah. Okey, jadi semua peranan tu ada peranan yang luar pada kuasaan manusia kan. Nak tahan hujan, nak tangkap berapa ekor ular nak tangkap tiap hari. Kan? Ada suruh bunuh katak. Bila nak bunuh katak semua kan. Jadi satu perkara yang awak boleh lakukan yang untuk putuskan ialah bila awak boleh apa? Awak boleh halang kayu daripada jadi basah. Faham tak? Kayu api selalu yang dah mati kan kayu kering. Jadi kalau terdedah pada hujan dia basah. Kalau awak kumpul kayu api itu masuk dalam rumah atau letak bawah bangsal, tak ditimpa hujan, kayu tak basah, maka awak boleh masak nasi yang tak mentah. Itu antaranya bagaimana kita fikir. Bila awak tahu masalah tu, ya silakan. Kenapa tak suruh je kerbau tu makan rumput? Tak payahlah makan nasi. Kerbau ni semua benda dia makan. Awak taruh nanas busuk ke, apa cendawan ke, dia makan semua. Kerbau lah kan. Tapi kalau boleh halang kerbau makan nasi, so dia makan rumput, baguslah tu. Itu pun antara lain boleh juga. Okey, jadi ginilah. Pendek katanya,
tujuan kita hidup ialah untuk kita mencari ilmu. Ilmu itulah atas kebenaran. Kebenaran itu ada bukti, evidence. Bila awak nak faham, awak bertanya soalan. Awak bertanya soalan. Dalam kehidupan ni, awak akan temui macam-macam maklumat yang akan sampai ke awak. Contoh, macam kisah Zahra Karinah, kan? Apa? Orang kata dia mati sebab dia masuk ke dalam mesin basuh. Kalau kita fikir secara kritis, mesin basuh paling tinggi kat rumah boleh masuk muatan baju seberat 10 kg. Kan? Kalau yang kedai dobi yang besar tu paling tinggi pun 25 kg. Awak 13 tahun. Bayar Zara? 14. Lebih setahun je. Tapi badan lebih kecil kot. Berapa kg awak? 43. 43? Nampak tak? Sekugus halus dia pun 43 kg. Kalau masuk mesin basuh, boleh jalan tak mesin basuh tu? Itu kalau fikir secara kritis. Orang cakap, kita pergi, oh betul. Habis semua protes. Kan? Siapa nak pura-pura masyarakat. Jadi itu yang berlaku dalam kehidupan kita. Kalau kita tak bertindak atas fakta yang benar tanpa berfikir secara kritis, kita akan terikut pandangan ataupun hasutan orang yang tak betul. Jadi itu antara lain yang kita ajar ni, teknik berfikir boleh guna di sekolah, boleh guna di universiti dan boleh juga insya-Allah dalam kehidupan anda supaya jadi seorang manusia yang bertindak atas kebenaran supaya awak boleh bertindak adil. Itulah manusia sebagai seorang Islam, kita kena bertindak adil. Okey? So, terima kasih banyak. Semoga Allah berkati ilmu kita semua. Mudah-mudahan awak berjaya dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.